Hanya Bisa Gerengga tu menangkan game malam ni and korang layak untuk pergi M7. Saya ambil nak cuba Amzik sendiri describe lah perasaan Amzik tu. Perasaan saya rasa seronok gila and rasa tak sangka lah. Dalam masa yang sama rasa bangga juga kat diri sebab boleh capai tahap yang orang kata hampir mustahil lah untuk player-player rookie kan orang kata. Sebab sebelum-sebelum ni tak ada lagi, jarang lah player-player rookie yang baru first MPL terus dapat masuk apa orang kata kejohanan international lah. Jadi rasa macam happy dan tak sangka sebab benda ni orang kata macam impossible tapi saya dah buktikan bahawa benda ni tak mustahil pun sebenarnya. Okey, dari macam orang lain lah, ni netizen cakap dari hanya Bisa Gerengga tapi kita boleh nampak Amzik bawa macam-macam hero main dekat MPL ni. So apa yang Amzik rasa lah dengan apa orang cakap tu lah soal Hanya Bisa Gerengga tu. Untuk penyataan Hanya Bisa Gerengga tu yang daripada netizen tu, walaupun saya selalu dapat kecaman cuma gerengga, tapi saya just ambil benda tu sebagai perkara positif. Yang negatif tu saya tukarkan jadi positif. Maksudnya saya akan ubah, saya akan jadikan benda tu sebagai motivasi kepada diri saya untuk saya ubah jadi lebih baik. Sebab selalunya orang kata cuma gerengga kan, tapi kat playoff ni saya dah buktikan saya bukan cuma gerengga. Itu je lah. Awak kan cakap macam ni, tapi saya main M7. Cakap